Yalah, daripada dulu saya dah didoktrin lawan utama kita adalah DAP. Betul. Dan saya yakin dan percaya sahabat-sahabat saya daripada DAP pun mengalami perkara yang sama. Bukan senang dia nak menerima UMNO sebagai rakan sebelah bersama. Tapi apa yang penting adalah bagaimana kita meletakkan kepentingan rakyat di hadapan. Jadi daripada saya menurunkan ego saya, daripada sahabat saya daripada DAP pun menurunkan ego. Kita ketepikan perbezaan tu sekejap. Kita cari kebersamaan, itu yang kita pegang atas bersama. Ahli parlimen saya daripada DAP pun meletakkan kepentingan rakyat. Bukan kata tak pernah ada duka, bukan kata tak pernah ada luka. Tapi kita selesaikan dalaman. Kita ada WhatsApp group kan. Ada rasa kita tak suka, kita WhatsApp. Kenapa kau macam ni? Ya, kita cakap, kita selesaikan. Berkocak macam mana pun dalam berkas yang sama lagi. Waktu kita berlawan ni, apa yang saya tak lawan DAP ni tu naik mahkamah, tu dah jadi makanan. Baik. Saya pernah kalah Saman Fitnah. 180,000 bayar hutang, bayar jual rumah nak bayar, kalah dengan ketua wanita DAP. Ketua wanita DAP. Kalau kata itu, kata dululah kalau kata berlawan sampai tahap itulah saya berlawan dia. Tapi hari ini bila kita berkawan, meletakkan kepentingan rakyat, kita berkawan betul-betul. Saya buat saya punya peranan, dia buat dia punya peranan. Masing-masing kita buat, yang penting rakyat yang mendapat manfaat. Jadi setakat kata-kata ini kata Umdap ni biasa, dia kata kita hamba abdi lah, sampai nak minta masjid pun kena jumpa DAP. Senyum lah, apa hal aku jumpa dia, dan memang dia ahli parlimen, dia boleh bercakap kat Perdana Menteri. Dia cakap lah. Sebab yang dapat pun adalah orang dia juga di dalam kawasan yang manfaatnya. Betul. Jadi kalau kita asyik nak melayan kata-kata hina, kata-kata nista ni, takkan ke mana. Dia akan merosakkan keharmonian yang ada, yang last sekali rugi je rakyat-rakyat saya juga.